Assalamualaikum guys, Assalamualaikum. So kita sekarang ada dekat Hidden Gem dekat tempat yang tersorok dekat sorok yang ada dekat ni dalam Perak. Kita nak pergi ke Lubuk Timah dia, tapi air kotor tak boleh masuk, tapi tiket kena bayar. So kita cari lagi mana lagi tempat yang boleh mandi yang relax. Ni nama dia Rosita Camping, Gold Glamping by Rosita. So kita nak tanya dia sini boleh walk in ke macam mana ke, sebab kita datang terjun je ni. Ni reception dia, kita tak tanya. Dia ada glamping ni, kita terpaksa on book lah terus. Kalau kita datang takkan kita nak keluar balik kan. Jalan dia halus je guys, masuk sampai dalam ni. So kalau korang pergi, korang boleh tengok ni, dia ada package dia ni, kau tengok. Tapak, kemah, sewa lain-lain apa semua. Package dia kau tengok. Kita orang terkejut je datang sini ni. Kita orang pun tadi tak boleh masuk dekat Lubuk Timah, tapi tiket kena bayar. Sini lebih murah. Dekat sini murah. Rosita ni murah. Sebab apa? RM5 je kalau korang datang terjun-terjun, tak ada kemah-kemah penuh ke apa. Korang pun tak ada peralatan camping sendiri, just datang terjun je. Korang boleh bayar kat abang ni RM5 je. Kau boleh duduk sekali dengan dia orang ni. Cuma kau duduk tebing-tebing lah. Boleh lah tu. Itu pun tak apa dah. Kita bukannya tidur. Kita makan balik. Nak ambil mandi-mandi je. Boleh lah. Berapa kemah tau? Dia macam dom macam tu kan. Macam tu buat ada tu. Kan macam dom tinggi tu. Nampak? Kita buat macam tu. Oh, nanti dia ada buat lagi. Boleh lah. Boleh. On je. Kita pun daripada jauh ni. Daripada mana? PD. Port Dickson. Oh, lagi. Kita orang dah daripada sana Kelang. Guru-guru Kelang. Ramai daripada sana lah. Kita orang jalan-jalan dia ada roadblock depan tu. Lepas tu ada kedai makan. Setiap masuk dalam tengok ada signboard. Ikut dalam ni betul ke patah balik lah. Takut lah. Lepas tu ada pakcik dia apa? Ada satu lagi macam ni juga. Sintok Singguri. Kat depan tu. Lubuk Timah ke? Bukan Lubuk Timah. Timah sebelah sana. Sini baru lagi dalam atas. Jalan masuk ni dia ada macam sili-sili kecil-kecil tu. Sigu. Sinju. Ya. Sinju. Lepas tu masuk dalam lagi lah, tengok signboard tu, tengok anak panah ikut sampai sini. Ni Gold Glamping Rosita punya ni. Ni Rosita ni. Ada nampak dalam Facebook tahu daripada TikTok berapa ni lah ni. Boleh lah kita add on lah tu kemah tu. Add on je lah.